Tiga punca utama sakit lutut yang ramai tak sedar. Ramai orang anggap sakit lutut ni cuma berlaku bila dah berumur. Tapi sebenarnya, ramai yang masih muda pun dah mula rasa sakit bila berdiri lama, naik tangga ataupun semasa solat. Masalahnya, ramai tak tahu punca sebenar sakit lutut ni datang daripada gaya hidup kita sendiri. Jadi dalam video kali ni, saya nak kongsikan 5 punca utama sakit lutut yang ramai tak sedar. So, punca pertama, berat badan berlebihan. Setiap 1 kilogram berat badan tambahan memberi tekanan 3 hingga 4 kali ganda kepada sendi lutut kita. Jadi bayangkan, bila kita berdiri, berjalan atau naik tangga, lutut kita terpaksa menampung beban yang berlebihan. Lama kelamaan, tulang rawan mungkin mula makin haus. Sendi jadi bengkak dan akhirnya menyebabkan kesakitan bila bergerak. Aktiviti fizikal yang berlebihan atau postur yang salah. Senaman memang bagus, tapi bila tekniknya tak betul, lutut yang akan tercedera. Contohnya, squat terlalu dalam, jogging atas permukaan keras setiap hari, atau bersenam tanpa warming up. Semua ni boleh menyebabkan tekanan tak sekata pada sendi lutut dan akhirnya berlaku keradangan ataupun kecederaan pada tisu di sekelilingnya. Punca ketiga, kecederaan lama yang tak dirawat. Ramai orang yang pernah terseliuh, jatuh atau alami kecederaan semasa bersukan. Tapi biarkan je tanpa pemeriksaan. Kecederaan lama ni boleh buat tisu dalam lutut rosak sikit demi sedikit. Lama kelamaan, sendi jadi longgar. Lutut berbunyi bila berjalan. Dan rasa sakit bila bangun dari duduk ataupun menaik tangga. Jadi itulah 3 punca utama sakit lutut yang ramai tak sedar. Kalau anda selalu rasa sakit lutut, jangan tunggu sampai melarat. Dapatkan pemeriksaan awal termasuk X-ray lutut percuma supaya kita boleh tahu punca sebenar dan rawat dengan cara yang betul.